remaja berumur 17 tahun yang setiap kali hari raya paling teruja dengan satu perkara, iaitu duit raya. Ini pula Mak Arif, seorang ibu yang lemah lembut dan bijak pandai. Pagi raya, rumah dipenuhi gelak tawa. Arif dan sepupunya beratur bersama menunggu sampul duit raya. Sampul demi sampul masuk ke tangan mereka. Wajah semua penuh kegembiraan. Tapi bagi Arif, duit raya sudah ada rancangannya. Arif kalau beli macun bukan RM1, bukan RM2, tetapi RM50. Habis duit raya Arif. Kalau beli komik pula, bukan satu, bukan dua, habis satu jilid dibelinya. Di satu sudut rumah, seorang lelaki tua hanya memerhati Atuk sambil menggeleng kepala. Tak lama kemudian, Arif mula sedar sesuatu. Duit rayanya sudah habis. Tapi dia teringat satu perkara. Atuk masih belum bagi duit raya. Ini Atuk, orang lama yang jarang bercakap panjang, tapi setiap kata-katanya penuh dengan makna. Arif terus mencari Atuk. Atuk tersenyum lalu menghulurkan satu sampul raya dengan penuh harapan. Arif membuka sampul itu. Di dalamnya bukan sekadar duit, tetapi juga ada sekeping kertas yang membuat Arif terpinga-pinga. Dengan 1000 persoalan, Arif kembali mencari Atuk. Dan kali ini, Atuk mula bercerita. Dulu, hidup Atuk tidak mudah. Pendapatan kecil, tapi tanggungjawab besar. Setiap kali ada sedikit lebihan, Atuk akan simpan sedikit demi sedikit dalam satu akaun simpanan pendidikan melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dengan skim simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Bukan sebab Atuk banyak duit, tapi sebab Atuk ada harapan. Harapan itu untuk Mak Arif. Dengan simpanan itu, Mak Arif dapat menyambung pelajaran. Sedikit simpanan membuka peluang besar. Melalui SSPN, setiap simpanan membantu menyediakan dana pendidikan supaya masa depan anak-anak lebih terjamin. Marilah menabung di SSPN Demi pendidikan.